Canvas bukan dicipta untuk melukis. Jadi, kenapa sekarang semua lukisan atas canvas? Sebab ramai yang tak sedar, lukisan atas canvas sebenarnya baru bermula pada abad ke-14 dan hanya menjadi kebiasaan sekitar abad ke-16. Sebelum tu, kebanyakan artis melukis atas papan kayu atau dinding menggunakan teknik frescoes. Tapi bahan-bahan tu semua mahal lah, berat dan tak begitu praktikal. Yang menariknya, canvas ni bukan pun dicipta untuk seni. Ia dihasilkan untuk layar kapal di Venice, Itali, sebuah kuasa maritim besar pada masa itu. Banyak kain layar yang kuat yang dihasilkan. Tapi disebabkan iklim Venice yang lembap, papan lukisan tradisional mula retak dan melengkung lah. Jadi artis diorang ni buat apa? Diorang mula cari pembukaan yang lebih tahan. Pada abad ke-14, mereka bereksperimen dengan kain layar. Direntak atas bingkai kayu dan mula melukis atasnya. Macam ni lah. Menjelang abad ke-16 pula, Venetian School telah sepenuhnya pakai teknik ini dan oil painting on canvas pun menjadi norma baru dalam dunia seni diorang. Pada awalnya, canvas dibuat daripada hem. Sebab tu perkataan canvas berasal daripada perkataan Latin, cannabis nama dia. Menjelang zaman Renaissance, linen pula jadi bahan pilihan utama artis. Linen lebih halus, lebih kuat dan sesuai sangatlah untuk kerja seni yang lebih terperinci. Dan hari ini, kebanyakan canvas yang digunakan adalah dari cotton. Sebab apa? Sebab ia murah, senang dihasilkan dan sesuai untuk kebanyakan medium. Dan fun fact pula yang korang kena tahu, pada abad ke-15 dan awal abad ke-16, canvas ni dianggap sebagai bahan yang lebih rendah berbanding pena kayu. Hanya selepas artis seperti Titian membuktikan kelebihannya, barulah canvas ni mula dihormati dalam dunia seni. Dari layar kapal ke pentas dengan dunia, canvas ni memang dah berlayar jauh.